Hina sangat ke kita ni sampai kita perlu kejar balik orang yang dah buang kita? Kita tak sehina dan serendah tu. Orang dah buang kita, orang dah pijak kita. Apa lagi yang kita tunggu? Belajar untuk bawa diri, belajar untuk tahu value dan nilai yang ada dalam diri kita. Kita tak perlu mengemis, kita tak perlu mencari-cari orang yang dah tak nak pada kita. Belajar untuk mekar dengan cara yang kita sendiri. Belajar untuk tumbuh dengan tanpa melibatkan orang-orang yang pernah ada dengan kita lagi. Sebab ya, mungkin kita cuma ditakdirkan untuk bertemu, tapi tak ditakdirkan untuk bersama, dan tak ditakdirkan untuk kekal selamanya. Itulah realiti dunia yang perlu kita terima. Belajar hidup tanpa perkara yang kita mahukan dekat dunia. InsyaAllah kita akan terbang tinggi dengan cara kita, walaupun tanpa orang-orang yang pernah ada dengan kita. Pujuk hati, itu je cara dia. Pujuk hati. Sebab hakikat dunia ni bukan syurga semua benda kita nak kita dapat. Dunia ni kadang-kadang kita kena tempuh banyak perkara yang menyakitkan dan membuatkan kita tak suka pun. Pujuk hati dengan Quran. Dalam Quran ada banyak sangat kisah yang menyedarkan kita, membuatkan kita berfikir bahawa dunia ni ada perkara yang memang macam tu. Ternak takkan dapat, tapi itulah yang akan mendewasakan dan menumbuhkan kita. Dalam buku Tuhan Tak Pernah Pergi ni ada tagging-tagging dan label-label. Setiap tagging dan label tu relate dengan emosi kita. Bacalah apa yang kita rasa baca. Sedih, overthinking, risau, resah, gelisah, memerlukan harapan. Dalam buku ni ada jawapannya based on ayat Quran dengan refleksi pengajaran dan pesan-pesan dewasa yang akan menumbuhkan. InsyaAllah Al-Quran tak pernah gagal pujuk kita. Al-Quran tak pernah gagal sembuhkan kita.